Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Okay, anda bersama saya dalam Zoom hari ini. Saya Cikgu Syaira ataupun Syaira, wakil daripada admin. Saya jadi admin hari ini dekat Fasma Management Sdn Bhd. Selamat pagi semua, jemput masuk. Okay, dekat live pun kita dah mula bersiaran. Boleh mula share the live juga. Boleh tak yang kat dalam Zoom ke, kat dalam live ke, komen sikit anda dengar tak suara, jelas ke tidak. Lepas tu di mana anda sekarang, dekat negeri mana, jelas tak suara, video dengar Okay, Waalaikumsalam. Tak ada Muhammad Syarimin, Muhammad Fairuz, suara jelas Muhammad Fairuz. Okay, hijau hari ni, hijau tompok-tompok hijau putih. Hari Jumaat kan, nak bagi tenang sikit. Selamat hari Jumaat semua. Selamat bersama kita pagi Jumaat ni menuntut ilmu leadership ni. Dr. Husaini kita dah ready sebenarnya. Kita sambil-sambil tu saya start dulu, nak tahu anda sihat ke tidak hari ni. Sambil-sambil anda yang dalam Zoom ni nak tunggu orang masuk kan. Lepas tu nak kita akan mula sekejap lagi lah. Terlampau sihat, alhamdulillah. Okay, yang dekat live pun boleh komen juga ya. So hari ni kita bersiaran dekat dua tempat lah. Maintain insyaAllah. Kita bersiaran dua tempat. Satu dekat Zoom, satu dekat live dekat Facebook. Dua-dua boleh nak tanya soalan. Jangan risau, dua-dua boleh tanya soalan ya. Okay, kalau ada lagging sikit-sikit tu, saya mohon maaf lah ya. Mungkin adalah sedikit lagging sedikit. Jadi dekat live dia lambat sikit keluar. Bila Zoom dia pakai bandwidth yang banyak kan. So hari ni kita bukan cakap pasal leadership yang biasa. Kita nak cakap pasal digital leadership. Sebab sekarang kita dah ke arah itu dah. Ke arah pendigitalan kan. Jadi kita nak kena inilah tentang itu. Okay. Okay, boleh tulis kat ruangan komen tak anda berada di negeri mana? Cuaca macam mana? Okey ke tidak? Selamat pagi semua. Kita sambil-sambil tunggu 9.30 lah. Okay, Fadilah, KL mendung. Alhamdulillah mendung. Kalau hujan sekejap lagi doa ya. Hujan adalah waktu hujan adalah antara waktu mustajab berdoa. Selain daripada waktu kita tunggu nak buka puasa tu. Itu pun ya juga tu. Okay, Cik Jarimin kita daripada Macang Star United Kelantan. Pagi-pagi dah panas. Betul. Kelantan dah panas dah pagi-pagi. Okay, kita ada Cik Nahayani, Kuantan cerah. Alhamdulillah. Okay, Cik Fairuz Selangor, mendung hari ni. Okay, so walaupun di mana anda berada, sebab tu yang kita nak buat kelas online. Bila kita buat sesi perkongsian online ni, dia boleh pencapaian dia boleh seluruh Malaysia kan. Macam tu. Cik Azwani KL mendung je hari ni. Dia kadang-kadang pagi dia mendung lagi, tengah hari sekarang dah panas lit-lit kan. Okay. So hari ni kejap lagi kita akan jemput Dr. Husaini. Dr. Husaini ni is a long friend of mine dalam bidang coaching ni. Beliau juga merupakan Biz Counselor Institut Persawanan Negara. Dulu saya juga Biz Counselor ISKAN. Saya dah pencen lah. Dah lama dah dalam
8 tahun dah saya bersama Iskandar, so saya pencen lah. Saya bagi orang lain teruskan lah bidang ni. Sebenarnya sekarang pun Iskandar ada buka tau untuk biz counselor yang baru. So, siapa-siapa berminat nak jadi biz counselor, boleh lagi. Muda lagi pencen, ya, betul. Kita pencen, kita masuk ke bidang lain pula. Sebenarnya bidang sama je, training juga. Cuma saya tak fokus kepada agensi tu dah lah, macam tu je. Okay, sambil-sambil saya admit peserta ya. So hari ni saya panggil Dr. Husaini ni. Beliau sebenarnya ada 4 slot dengan kita. Kalau siapa-siapa yang dah enroll ke 10-10 tu kan, ada pasal lah. Sebenarnya dia memang ada 4 slot kat situ. Jadi ni adalah slot pertama beliau, dan beliau baru balik daripada umrah. Jadi saya harap kesihatan beliau okey, dan juga suara, sebab puasa kan, insyaAllah harap-harap okey lah beliau. So mohon bagi sokongan hari ni, bertanya soalan, sebab kita nak faham digital leadership ni apa. Adakah kita ni sebagai seorang bos perlu ada dah mindset ni? Adakah kita ni tak perlu lagi? Tak apalah, relax lah. Orang lain dah online, kita relax je lah, tak nak online lagi. Macam tu ke? Jadi kita tanya beliau. So perkongsian yang ringkas dan padat hari ni, saya harap anda dapat memberi manfaat lah kepada anda semua. Okay, lagi satu, siapa-siapa yang dah enroll, anda automatik akan dapat e-certificate, tetapi dia lambat sikit tau. E-certificate tu nanti bila website NTW dah okey dari sudut persijilan dia. Sekarang sebab mereka dalam NTW sebenarnya tak start lagi, kami yang start awal. Biasa NTW ni Jun baru ada. Tahun lepas kita start April, Mei, Jun. Jun adalah kemuncak. Kita tak start waktu kemuncak. Kita start sebelum lagi. So tahun lepas kami training provider yang menganjurkan 50 kursus NTW percuma, dan kami antara 10 syarikat atau institusi yang mendapat award lah pada majlis penutup NTW National di National Training Week di Perak tahun lepas. Alhamdulillah. Tapi masa tu saya ada slot, jadi saya tak dapat naik pentas. Wakil trainer saya yang naik pentas. Saya hari yang sama tu saya juga ada slot lah dekat dewan yang sama, berkongsi tentang e-invoice. Awal takut nanti clash, betul, nanti terlalu ramai orang yang akan offer free classes. So kami buat awal tahun ni, Februari. Kita fikir ni dah Ramadan, alang-alang saya tanya trainer-trainer saya, nak tak siapa-siapa yang nak infakkan perkongsian Ramadan. Mereka kata nak, kita teruskan. So Alhamdulillah lah, kita buat untuk 10 sesi bulan ni dan bulan 3 nanti, iaitu setiap hari Selasa, Khamis, Jumaat. Macam tu. Okay. Bukan nak kejar figure lah sebenarnya, tapi kita membantu sambil-sambil kan. Membantu siapa? Membantu pihak HRDC untuk figure NTW, membantu peserta untuk dapat ilmu, membantu trainer untuk perkenalkan diri, dan membantu kami juga syarikat untuk peserta kenal kami. Nampak tak? Banyak hala kat situ kan. Jadi saya harap dapat sokongan daripada semua untuk hari ini. Yang mana belum follow kami lagi di Facebook, silakan follow. Dan juga kalau Dr. Husaini dah ready, saya boleh nak panggil beliau dah. Atau 1 minit lagi. Dia kadang-kadang peserta ni minit terakhir dia masuk. Nak start 9.30 kan, 1 minit sebelum tu dia masuk. So jangan risau, boleh je, boleh masuk lagi. Dr. saya ni dah ready kan? Hero-heroin tak kalut katanya. Ya betul. Syarimi. Kadang-kadang 10.30 kat situ, 10.20 baru masuk pun ada juga. Tapi sebab itulah kita buat ni, kita buat live dekat Facebook. Okay, live dekat Facebook tu adalah untuk public viewing. Maksudnya yang tak dapat e-certificate lah. So siapa-siapa yang dah enroll, nanti akan dapat e-certificate. Lepas tu kalau yang public viewing tu, mereka dapat ilmu lah. Ada je orang dia nak ilmu kan, bukannya nak sijil.
yang nak ilmu dan sijil pun tak ada masalah. Okey. Okey, ready tak semua? Kalau ready boleh type ready tak? Boleh type ready? Okey, ready. Okey, sedia. Baik. Okey, saya stop share. Saya nak panggil. Tahun lepas ada trainer bagi 2 set NTW bawah company dia. Oh, kami kan kalau 50 training tu kami nak handle memang setakat ini kita belum lagi lah. Kita belum bagi lagi CJ di bawah kami lah. Alright. So, dengan itu saya nak spotlight. Okey, Dr. Husaini. Okey, saya dah spotlight Dr. Husaini. So, saya nak panggil Dr. Husaini. Okey, kita tak ada share link for today registration. Okey, sepatutnya sekejap Dr. Hus. Sepatutnya kelas ini kena you need to enroll before the class. So kita tak ada attendance link, kita tak ada. Okey, so sepatutnya kena sebelum tu lah. Tapi kalau tak enroll lagi, so you tak dapat lah. So kalau tak enroll lagi tak dapat e-certificate. Dia punya style NTW punya portal style macam tu. Dia kena enroll sebelum. Okay. Sebab tu kita promote awal tu link tu untuk enrollment tu. Alright. Okay. So tanpa melengah masa, saya nak jemput Dr. Husaini berkongsi dengan kita hari ini. Silakan Dr. Terima kasih Cikgu Syaira. Ya, FONSP. Apa tu FONSP Fast One Management. Okey, alhamdulillah, syukur SWT. Seperti biasa, saya mungkin akan kedengaran suara saya serak-serak basah. Ya, saya terima kasih Puan Syaira kata saya baru balik saja 23 hari baru ni. Sebenarnya saya bekerja di sana sekejap, menghadiri halal Mekah Halal Forum ketiga, dijemput oleh Penang ke sana. So alang-alang ke sana, saya teruslah buat umrah dengan kepadatan manusia serta cuacanya paginya panas, paginya sejuk, tapi bila main pukul 10 dia jadi panas. So ada sedikit lah, tak apa. Itu sebab sikit saya. Benarkan saya, ada mungkin ada yang kenal saya Dr. Husaini Zaini daripada Pulau Pinang. Saya bertugas sebagai coach trainer dan juga advisory untuk SME Corp. Untuk SME, PMKS, semua tu saya ada lah. Okey, hari ini saya nak berkongsi, sesejam ni saya nak berkongsi lah. Kenapa kita kena ada title hari ini, Emerging Leaders. Emerging Leaders, kemudian Digital Leadership. Ya? Apa itu Emerging Leaders? Siapa boleh tulis kat dekat chat room. Saya ni kurang pandai sikit, tapi saya digital tak kan. So, apa maksud digital? Emerging leader. Sorry. Apa maksud emerging leader? Siapa boleh tulis sikit kat situ? Kita tengok macam mana. Ada Bining Mari. Ya, Bining Mari. Okay. Emerging leader. Kita apa? Sebenarnya emerging leader bermaksud apa dia? Bermaksud adalah pemimpin yang berpotensi. Apa itu pemimpin yang berpotensi? Ke arah mana? Sekarang ni pemimpin bukan saja berpotensi, tapi juga pemimpin masa hadapan. Pemimpin yang perlu berkembang. Berkembang dari sudut mana? Dari sudut sekarang ni mengikut rancangan Malaysia ke-13. Siapa tahu rancangan Malaysia ke-13 apa dia? Ada leader-leader. Sebenarnya leader ni bukan saja leader kepada organisasi, tapi leader juga kepada usahawan, iaitu business owner juga leader. So untuk kita ke hadapan, kita perlu tahu kenapa kita perlu ke hadapan. Siapa tahu rancangan Malaysia ke-13? Kita dah bulan Februari, nak masuk bulan Mac dah. Harapan saya
fashion, tapi kita kena faham apa itu AI, apa itu digitalization, apa itu online business. Saya ingin menceritakan tentang sedikit perbezaan ramai yang tak tahu. Saya ambil simulasi Grab. Grab dulu, Grab lah 3 tahun 2 tahun sebelum ni. Kita ambil Grab, kita pakai handphone. Kemudian kita tik Grab datang, handphone datang, Grab datang. Kita naik Grab. Kemudian kita pergi ke satu tempat, kemudian kita bayar sama ada bayar cash ataupun bayar pada sistem. Itu bukannya digital, itu online business. Sekarang ni Grab dah bertukar kepada digitalization, di mana bila kita tengok apps dia, bila kita nak ambil Grab, kita tekan, dia akan hantar nama kenderaan, nombor kenderaan dan berapa kilometer dia ada pada kita untuk ambil kita. Lepas sampai ke tempat kita, kat situ juga kita boleh tengok Grab tu punya rating star dia 4 ke 5 ke, bagus tak bagus, ada orang tulis bagus tak bagus. Sampai satu tahap, sampai kat kita, dia page kita kata dia dah sampai. Kita pun naik. Bila kita naik, dia beritahu nama kita. Selalunya kata, ya, cik saya ni ya. Ya. Masuk. Kemudian kita duduk dalam Grab tu, kita boleh share location kita kepada third party. Dan bila kita boleh tahu berapa sampai pukul berapa sampai tol kena berapa, semua dia abang. Proses itulah yang diadakan digitalization. Okay. Saya selalu cakap pada orang, sebab saya pergi ke kelas My Digital, saya pergi Digital Leadership. Apa yang saya belajar dan saya ingin kongsikan bahawa ada 4 perkara tentang digitalization yang leader-leader kena faham. Pertama sekali, iaitu 4D lah. Saya nak share 4D. Pertama D, yang pertama adalah digitize. Sistem apa yang kita pakai? Apakah sistem macam SAP, macam RAP, macam-macam ada. Itu digitize, itu sistem. D yang kedua, iaitu digital equipment. Sekarang kalau kita pergi ke hotel-hotel yang 5 star, masuk dan mana hotel tu kan, dia akan keluar dia punya dashboard. So dia punya TV, banyak TV sekarang pakai. Dulu television, smart TV, sekarang digital television. Dia boleh tengok dia punya ni. Kita pergi hospital, dia ada dia punya TV besar, dia beritahu lah berapa time, apa kita nak pergi klinik berapa. Itu dah start nak pergi kepada digitalization. Soon kita tengok digital equipment ni lagi canggih. Sebab apa? Kebanyakan digital equipment dah semakin ke era pendigitalan. Dia bukan jadi smart TV lah, dia jadi pendigitalan. So mana nanti macam kelas-kelas di tempat office saya semua dah pakai smart TV, smart display. Senang pakai notebook, tak payah nak pasang USB lah pun, keluar. Kemudian kawan ni pula ambil dia punya notebook nak share, keluarkan TV tu. Macam saya pergilah Romi, saya di preschool, saya pergi ke Umrah tu, saya bikin Sharp. Bagaimana Sharp ni kepada ke depan, Samsung nanti pun nak ke depan. Dia tak ada smart TV, dia ke digital era. Itu digital equipment. Kemudian digital transformation. Yang ketiga adalah digital transformation. Macam mana kita nak transformkan kita ni supaya kita ikut trend begini, iaitu digital era. Bukannya digital internet, IoT lah, kurang lah. Digital era. Di dalam digital era ni ada AI, generative AI. Dalam AI ni ada ChatGPT lah, macam Gemini lah, semua kena ada. Tapi ingat dalam ChatGPT ni, kalau kita subscribe, kita boleh, actually dia panduan guna je, kita tak boleh pakai banyak sebab dia tak ada. Kalau you belajar tentang AI, dia kena ada ML, machine learning, dia kena ada NLP, dia kena ada data center. Mana-mana yang subscribe, contoh kalau siapa yang project management professional, bila dia masuk dalam project management institute, dia ada dia punya
kat sebuah internet. IoT lah, internet tu semua. Itu yang ketiga, digital transformation. Yang keempat, ini yang penting kepada leaders untuk belajar, iaitu apa dia? Yang keempat adalah design. How you design your company, how you design your work into digital. Design tu penting. Coach Husaini, saya minta maaf, memang tengah slide pertama lagi ke? Betul. Okey. Belum keluar lagi. Okey, baik. Nak bagi tahu juga apa itu emerging leaders. Okey, baik. Okay. So dalam part D ni saya kongsikan. Dia saya ada kelas nanti kita nak belajar apa yang tadi buat. Syairah, Cik Syairah. Dia ada 2 hari training untuk emerging leaders. Cuma saya nak beritahu bahawa kita kena tahu perbezaan antara IoT dan juga digital. Selalu saya kata pada orang coaching saya ataupun saya punya training saya semua, ini adalah teknologi, ini adalah rutin harian. Ini adalah teknologi, ini adalah rutin harian. Tengah ni apa dia? Tengah ni lah AI sekarang. Inilah digital yang kita nak. So apa yang saya nak buat, kita nak bagikan sebagai pemimpin yang berkebolehan masa hadapan, mengikut kepada rancangan Malaysia K13, iaitu pendigitalan AI Nation 2030. Sebab itulah rancangan Malaysia K13 ni sangat penting sebab dia 2026 ke 2030. Inilah kita nak membangunkan di mana maksud ataupun title daripada RMK13 adalah melakarkan ekonomi baru. Ada soalan, Coach? Ya. Ada soalan. Yang pertama tadi Coach cakap digitize, yang kedua digital equipment, yang ketiga dan keempat apa, Coach? Digital transformation, dan yang keempat adalah design. Okey. Yang tu penting, design. So mana untuk design ni kita kena ada ilmu lah. Yang mana nak design ni kita ada teknologi, dan kerana kita adalah rutin harian, AI ni, digital ni adalah untuk nak design kita punya organisation, design kita punya business. Sebab itulah saya selalu kata, kalau kita masuk dalam kelas saya, kita dulu adalah MOFA. Apa itu MOFA? Saya ulang sikit. MOFA itulah Marketing, Operation, Finance and Administration. Itu adalah basic untuk kita punya keusahawanan. Tapi sekarang ni ke arah 2026 ke 2030, MOFA tu dah jadi E-MOFA. Marketing digital, Operation Technology, Fintech, Financial Technology, akhir sekali adalah Administration Online. Dah jadi tukar. Tapi kalau kita masih lagi tak faham ke mana arah kita nak pergi, itulah saya nak kata emerging leader lah. Kita punya leadership nak ke depan, ya, kepada digital leadership. So sebab apa leadership is not a position but a process. Itulah kata proses kita nak ke depan ni. Nak tak nak, suka tak suka, AI Nation 2030. Nak tak nak, suka tak suka, AI Nation 2030. Itu belum future ready for 2030. That's why 2030? Sebab whole world will change into AI Nation. So ke arah digital. Okay. So itu sedikit teaser. So banyaklah 4 benda. Tapi hari ini saya nak cakap, macam mana you nak pergi ke depan kalau you tak faham tentang leadership. Yang tu yang saya cuba kupaskan sejam ni supaya anda faham, kemudian bawa anda boleh pergi ke depan. Bagi mereka yang nak ke depan, tak apa, jangan yang pergi ke depan tanpa ilmu, nanti mati syahid. Pergi tak tahu apa, tak boleh. So maknanya kita kena faham, digital equipment, syak nak pakai video, dia ada apa, dia ada free ni tak, dia ada macam-macam ML, NLP, macam-macam data center, beli tak, buat tak, itu semua kita ada. So hari ni saya share yang tu kan. So baru nak masuk saya salam Ramadan. Nama saya Dr. Saidi. So terima kasih kerana hadir pada pagi ini supaya perkongsian saya dapat
proses. Lepas itulah saya juga merupakan counselor, counselling. Saya ada master in counselling, how to counsel people, how to make people engage to us. When attitude, how to look to positive attitude, what leaders do, ASK, attitude, skill and knowledge, how do I to make sure that things, last kali kita kena demonstrate, kalau demonstrate it's a simulation lah. So once you clear dia punya fasa yang pertama, lead, barulah boleh ER. Apa tu ER? Emergency. Bukan emergency. Okey, kita tengok apa tu ER. Merah hijau lah. E adalah empathy. Dalam leadership ni, dia kena understand. Kita bercakap kasut orang lah macam tu, untuk dia punya shoes lah. Soft. Yang paling penting sekali understanding. Bila understanding, empathy ni, dia talk about communication. How to leader to talk about communication. Dia ada macam-macam. Sebab itulah respon dia macam mana, support. Kadang-kadang kita WhatsApp pun tak apa, leader kita pun tak reply. Kalau leader pula WhatsApp kat kita punya anak buah kita pun tak reply. Kenapa? Sebab dia ada care. It's about communication. Sometimes as a leader, kita tak boleh simpati, kita kena empathy. Kena remember that. So after you lead, you empathy. The second one is about resilient. Resilient tu sustain. Apa maksud resilient? Siapa boleh tahu resilient? Kena faham tu. Ya? Apa? Tak apa lah. Saya cakap lah. Berdaya tahan. Resilient tu berdaya tahan. Ada yang jawab Cekal. tu daya tahan. Bagus. Saya tak nampak. Maaf saya. Berdaya tahan. Kental. Siapa ni? Okey, kental. Cekal. Semua tu resilient. As a leader, kita kena ada kekentalan tu. Janganlah sikit-sikit maju. Sentap dok mai. Macam-macam. Tak boleh. So that's why dalam after the lead, kita kena ada ER. Resilient in leadership. So dalam maksud saya, kita akan tahu lah bagaimana kita nak buat communication itu empathy dan juga bagaimana kita nak sustain effective performance itu resilient. Dia ada lah, tapi tak apa Okey, semua saya nak beritahu sikit-sikit lah. Masa pun kurang. Coach, Ya. aku nak tanya sikit, macam mana kalau nak jadi seorang leader yang dia yang tadi empathy tadi tu kan, macam mana nak bertindak empathy tapi dalam masa yang sama tak nak nampak terlalu soft, nanti kena tindas pula dengan pekerja. Sebab apa, pada awalnya sebagai leader tu yang kita kata lead tu language engagement kita tahu. Bagaimana kita nak mulakan dia. Sebab apa, bila kita engage people, dia dah faham dah tentang dia ni attitude. Mana attitude kita ni tak adalah soft sangat, apa, kita very straight when come to work. So that's why we talk about empathy. Kita tak, kesian lah awak ni. Awak tak ada ke apa dah. Yang tu kena makan diri. That's why yang pertama saya tu lead tu kena clear first. Language cakap dengan kita punya employee atau kita punya, selalunya kita jangan
percayalah cakap saya, macam-macam ada masalah. So that's why dalam leadership, dia kena clear leadership tentang S yang pertama, support leadership. Bila dia clear dengan kita, dia akan support. Macam mana pun pukul 12 malam, bos, esok ada training bos, okey ke? Dia akan support. Percayalah cakap saya. Ini kalau dia support ni ada tak clear lah pasal pertama kedua. Kadang-kadang kita tak suruh pun dia buat. Ini bukan kerja dia, tapi dia buat juga. Sebab apa? Dia nak support. Action dia tu nak kita ajar dia punya people to succeed, to helping, creating safe environment. Bos kita profit jadi. Dia tu support leadership. Kemudian bila dah support, dia akan datang apa tu? Harmoni in leadership. Tak adalah nak gaduh-gaduh, tak adalah nak berpolitik-politisi di sana. So businessman, owner pun dah tahu dah. Oh, dia punya anak semua dah harmonization. Dah clear dah. Dia punya constructive, dia stay aligned. Dia punya vision and mission. Sebab itulah kalau kita tengok OT, insyaAllah ada masa dalam, kalau ada kehadiran minggu yang keberapa saya tak tahu, tapi tentang strategy planning Q2. Strategy planning Q2 tu saya akan buat tentang service organization development. How we going to move to the move kita punya vision and mission. So orang tak datang kerja, konflik, macam-macam. So how kita pun tak susah payah nak handle tension, kita nak stress management kita clear. So harmoni. Dalam tu harmoni, tak ada gaduh-gaduh. Alhamdulillah, datang kerja, orang faham, tak payah tegur. Ini kalau kita tak clear tu, ada yang tak kerja main handphone. Biasa main handphone. Sebab apa? Itulah teknologi sekarang. Kawan kita, boyfriend kita, girlfriend kita, handphone. Anak-anak kecil pun dah main handphone. Kan? Macam mana kita nak reduce? Dengan adanya harmonization, dia know dia punya job scope. Kita tahu macam mana kita take dia. Lepas tu barulah kita tengok, ceritakan tentang integrity. Integrity ni banyak amanah. Bila dia orang faham, dia tak akan curi tulang atau curi masa. Kalau dia curi tulang pun dia rasa macam ni, betul ke aku buat ni? Dia pergi bila buku, betul ke orang ke atas. Integrity tu amanah. Amanah tentang masa, amanah tentang kerja. Banyak amanah. Kalau dalam program leadership integrity, banyaklah. Kita kena angkat wasilah lah, watikah lah kan. Tapi tak ada lah kan. Sebab apa? Dalam integrity ni kita nak buat, paling penting perkataan integrity ni kepada kita nak trust. Trust. Kadang-kadang ni tuan saya buat, itu kau buat, tak ada trust. Kalau dia dengan customer kan, tuan saya buat jadi, I trust my employee. Ataupun saya pergi investor, ataupun entrepreneur. Kalau usahawan, dia entrepreneur. Kalau wirausahawan, yang bawa ni semua intrapreneur. Wirausahawan. So usahawan kadang dia memang sibuk. So siapa yang nak bawa bisnes dia? Leader-leader ni lah yang dilantik sebagai wirausahawan. Dia pun leader. So consistently lah kena. Itulah integrity. Dan akhir sekali, asas apa dia? P. Siapa boleh jawab? P apa dia? Apa dia asas? Bagi masa sikit. Tak ada? Tak ada, saya jawab lah. Kena jawab lah. Passion ke? Terus? Passion bukan. Kan. Planning. Ada yang teka planning. Planning. Tak apa tempat. Sebab dia keluar pada leadership, sebab dia nak berjalan. Okey, tak apa. Terima kasih. Yang mana cuba. Yang punya jawapan adalah performance. 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 Sebab apa? Dalam leadership, kita nak buat kita punya company, organisation, membuatkan kita punya performance ke depan. So that's why bila kita campurkan leadership, ownership kita berjalan, kalau performance kita kat situ ada. Directionnya, executionnya, productionnya, prosesnya. So performance kita dapat. So kalau daripada awal fasa pertama kita tak clear how to lead people, so how we going to get performance.
below lah, dia ada 5G higher sikit kan, cepat sikit kan. So kita kena tahu, kita tak bagi kita punya employee kan. Kadang-kadang ni kita faham employee kita ni bukannya beli handphone bayar bulan-bulan kan, dia punya internet bayar prepaid. Tapi kalau dia ada kat office, dia ada internet laju, dia seronok lah datang kerja. Lunchtime bagilah dia buat, tak apalah. Itulah trend sekarang, jangan sekat. Tapi bila time kerja, janganlah pakai. Kita adalah dia punya security-nya. Dia boleh block, dia belajar. So, bila datang kerja, dia kena handphone, dia punya speed dahsyat. Kalau dia buat, tak rasa nak buat surat tu biasa-biasa, tapi kalau dengar ada ChatGPT dengan speed dia lagi cepat. Kalau alignment tu, dia tahu vision mission company dia nak kalah. Dan trust ada lah. Kalau tak ada, dia pergi beli, duduk tak duduk, dia pergi buat online lah, bisnes kan. Bukan tak, dia tempat kerja, time lunch. Selalu saya tengok kan, adalah saya cakap, bila ada barang datang ke office, bos dia marah. Oh, kau beli time kerja, kau buat. Jangan. Tuan-tuan, saya beritahu kat tuan-tuan dan puan, ini era digital. Jangan terlalu tak fleksibel sangat. Jangan. Dia datang dia tak kisahlah. Asalkan kerja dia tip-top condition. Ini datang dia kerja bagus. Bila dia, kenapa barang mobil pun macam ada ke? Dan saya kongsi ada orang. Sebab tu dia punya performance jatuh. Pasal ditegur dia online. Ini semua remeh-remeh tu tak boleh cerita. Ini ke depan ni. Company sekarang rumah yang laju-laju ni. Coach. Ya. Okay, macam mana pula soalan macam mana pula kalau bos dah okey dah kat tempat kerja tu nak main telefon, nak buat konten ke apa kan, asalkan kerja jalan, tapi dia ada colleagues lah, maksudnya rakan kerja yang lain yang gap generation senior ni marah lah dia. Macam mana pula tu coach, as a leader kita nak advise the seniors. Terima kasih soalan tu Cik Syairah. Sebenarnya again kembali kepada lead. Bila mereka ni yang dah orang tu dinosaur lah, dinosaur kan, dia ada tua lah. Lead tu penting, language tu kita nak bercakap dengan dia tu style language tu. Kita nak beritahu kat dia, macam saya nak cakap kat tuan-tuan dan perempuan ni, saya tak tahu apa punya fasa atau apa kan, ada yang baby boomer, dinosaur, Gen Z, Gen Z, Gen Y, ada alpha pun ada, tapi yang itulah language tu. Bila kita clear dengan kita punya employee ataupun kita punya intra pun cakap okey lah tak, sebenarnya sekarang trend ni macam ni, kita hantar dia pergi kelas ni kita. Orang tua-tua ni kena pergi hantar kelas ni kita. Nak tak nak, suka tak suka, you kena pergi AI Nation 2030. Kalau umur panjang, AI Nation 2030. Kalau tak panjang tak apalah, AI tempat lain. Yang ni yang kita nak tengok ni, dia kena clear. Sebab tu yang L penting. So saya selalu harapkan kepada syarikat-syarikat. Sekarang syarikat pun ada yang start hantar, bukan kelas online, bukan kelas ChatGPT, dia kelas digital. Kelas digital dia clear, okey, apa. So dia punya gap tu bukan boleh disatukan, tapi dia boleh dikurangkan. Dia dah faham, dah ni macam ni.
bawah dia di sebelah. Itu semua clear. So kita kena speed alignment or trust. So kena kiri kita. Ya, alright. So, yang ni perlu ada leadership, dia punya behavior. Behavior ni apa? Ya, behave lah. Yang ni saya tunjuk sebab ni dalam konteks organisation dalam konteks interpersonal atau usahawan supervision to enablement. Maksud dia kita kena clear outcome. Kalau kita kata dekat anak-anak buah kita, I nak marketing pun macam ni, outcome dia at least 5,000. Kita tahu lah dia punya TikTok kan 10,000, 20,000. Kita nak orang join 5,000. Kita bagi dia punya outcome, dia clear. Dia dah dia berapa dah 5,000. Tak perlu masuk lah kat dalam video tu. Dia masuk tag lunch ke apa-apa. Tengok berapa. So kita kena collaborate dengan anak-anak muda ni. Esok ni generasi Alpha datang lagi pening. Dia tak cakap dah. Dia cakap dengan handphone dia. You all macam mana? Yang tu lagi dia kena faham. Dia supervise enable. Kedua, tentang information control to transparency. So kalau lead tu kita dah control lah. So transmission, decision. Kalau kita buat apa-apa assumption pun, dia akan hantar pun, dalam meeting pun dia very clear. Dia very transparency. Sebab apa? Dia dah ada trust. Yang tadi kita kata trust, speed kan. Dia ada trust. Dia trust ni akan cakap benda yang betul. So that's why kita punya leadership tu, integrity tu akan clear. Barulah ship kita boleh bergerak. Barulah performance kita ada kat situ. Kalau tak ada, susah nak problem, cabaran. So itu yang kedua. Dan yang ketiga sekali tentang activity to value. So pada tiga behavior ni, activity to value kena faham nilai bagi mereka yang pernah masuk business model canvas. Pertama sekali tentang nilai, value proposition, nilai yang you all nak tawarkan kepada kita punya intrapreneur, kita punya employee. Apa nilai kita nak tawarkan? Sebenarnya kita boleh bagi banyak dan mereka boleh kembalikan nilai tu. Macam kita buat nasi lemak. Kita jual nasi lemak. Kita jual nasi lemak. Semua orang jual nasi lemak. Tapi kita nak buat nilai. Kita nak share nilai. Padahal kita tak jual nasi lemak. Kita berkongsi tentang makanan sedap, sambal sedap, packaging yang hebat. Bila dia pergi kat situ, dia dah tahu. Dia orang pula jual. Dia orang bukan jual, dia orang pergi share lagi. This is my product, this is my company activity, this is my company service. Dia pergi cakap sebab apa? Sebab dia dah clear. Dia tengok leadership dia, behavior dia cantik, positif. Dia akan tolong, bantu. Sebab itulah leadership tu akan bergerak ke mana tertuju? By vision and mission of the group. Clear lah, ni bagi tiga sikit banyak itu konsep digital ni. Jangan terkejut, saya terangkan. Banyakkan membaca digitalization. Banyak kelas-kelas. Banyak dalam YouTube tengok tak faham masuk kelas. Bagi yang baby boomer ni, macam umur tengah-tengah saya 50 lebih ni, 55, 54 memang quite tough. Tapi bila kita pergi masuk, kita ni kan memang tak tahu. Macam handphone, masuk full dapat handphone, kita tak tahu apa. Tapi kita proses. Tapi bila dah tahu, kita memang hebat. Kita ni orang hebat baby boomer. Kita melalui fasa, banyak fasa. Tapi susah, senang. Kita belajar. Tapi kita jangan tak belajar. Sebab tu ramai kita tak nak lah. Jangan cakap tak nak kepada kita. Katakan tak nak. Bukan kita. AI nation masuk dalam internet dan tengok Netflix apa. Masuk dalam internet tengok apa itu AI nation. Ke arah mana kita. So kalau kita tak ke arah mana, so kita ke laut lah. Tak ikut lah negara kita. So that's why bajet 2026 tu you kena faham. Ada 5 elemen atau 5 benda yang government tengokkan. Pertama ESG, Green Initiative. Banyak je building pakai RE, air hujan, solar tu RE. Kalau buat rumah you nak pakai RE pun boleh. Boleh return, boleh jual balik kat DB. Ketiga, digitalization. Keempat, halal. Talk about halal global. Dan sekali impact kemahiran tuan-tuan perempuan, kemahiran betul. Dan
why bagi mereka yang tak ada hala tuju tu, kita buatlah bagi vision. Sebab semua tu berteraskan pada beliau. Sebab saya nak cakap kepada muslimin dan muslimat, non-muslim, just mungkin you can share lah little bit for explore for the muslim ni. Ada 20 commandments kan. Dalam Islam dia ada hukum solat. Saya buat PhD, saya tentang hukum solat. Hukum solat tu for muslim to pray lah 5 hari, 51 hari kan. So untuk tuan-tuan dan puan, hukum solat pertama apa ni? Tak boleh tahu. Yang pertama, hukum solat yang pertama, dan kita ulang sikit. Niat. Right. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam 13 hukum pertama adalah berdiri tegak. Tegak kiblat. Kalau dalam proses perniagaan atau proses dalam kita punya usahawan, dalam kita punya leadership, dia adalah buat keputusan, ambil tindakan. Yang pertama. Yang kedua, baru niat. Niat in short and simple. Sebab tu vision and mission need to be clear. Dan kalau you orang tak buat untuk digitalization masa depan untuk 2030 ni, tak tahu ke arah mana. Contohnya saya ambil Asia. Asia punya vision as short and simple. Apa maksud? Apa siapa tahu vision Asia? Siapa tahu kan? Asia punya vision. Tak tahu Ramai yang akan bercakap tentang everyone can fly. Sebenarnya vision Asia bukan everyone can fly. Vision Asia adalah to be the cheapest airfare. Itu kena clear. Dia punya tagline from the marketing dia buat everyone can fly. Tapi dia dah dulu dia internet business online. Siapa nak dapat yang bukan percuma, dapat yang dapat murah, pergi masuk dia punya Asia punya application. Sekarang application dah digital, dah ada hotel, dah ada macam-macam. Itu cerita tentang niat. Ataupun vision and mission. Dalam Islam dah ada niat dah. Tak ada niat, solat tak sempurna. Betul. So dalam perniagaan dan sebagai organisation atau leadership, tak ada niat pun tak sempurna. Dia tak tahu nak ke mana nak pergi. So mana yang ketiga, keempat dan seterusnya banyak lagi. Tapi saya nak tanya yang ke-13. Siapa beritahu? Yang ke-13. Siapa boleh tahu? Yang ke-13. Tak apa. Betul. Ini betul Yang ke-13 adalah tertib. Apa maksud tertib? Tiada jalan pintas. Tiada boleh overlook di depan saat buat rukun 1, saat buat rukun 4, so dia terbatal rukun solat. So dalam sistem, itu juga dalam kita punya leadership. Dalam Islam dah buat dah SOP-nya 13 rukun. So kita boleh terjemahkan. So manakala kita nak belajar tentang leadership, dia tak ada jalan pintas, dia tak ada jalan shortcut. We need to follow one by one. Barulah kita punya perniagaan atau kita punya organisation atau kita as a leader, kita boleh mantap dan kita punya sukses. Alright, okay. Seterusnya kita tengok E. Apa itu E? Clear. Engagement. Again and again, how people to adopt a change. Bila how to adopt a change, kita kena buat feedback, survey, kita buat training, kita kena buat strategy training, team alignment, atau kata team building. How to engage? Again and again we need to, because apa tahu tuan-tuan? Sebab manusia ni punya hati dan perasaan. Kalau kereta yang bersih tuangan 3 bulan tak buat servis, masuk ke longkang. Dia lepas steering, dia akan masuk ke longkang. Itu tak ada hati dan perasaan. Ini manusia yang ada hati dan perasaan. Lebih-lebih lagi manusia baru ni, yang generasi baru yang ni, we need to touch them. Dan kita kena, bagus, buat dengan lead dari tu. So we need to come out with a strategy how to make sure they adapt to the change based on kita punya vision and mission.
belajar sikit pun. Ini yang orang kata apa, orang kata apa, dia dalam digitalization ni, dia ada rhythm, algorithm kan. So ritma organisasi, contohnya dalam konteks organisasi, dia ada ritma. So kepimpinan ritma ni, so kena faham lah ritma, rhythm tu ritma kan. So ritma tu tentang cara dia kerja consistently, sustainability. Kemudian ini ritma organisasi. Ini organisasi pun tak ada, organisasi pun tak betul. Bila organisasi tak betul, job scope pun tak betul. Bila job scope tak betul, dia punya performance pun out. So bila nak pergi ke digital, ritma digital, kemudian digital agak sukar, mencabar. Itulah dia serba sikit tentang clear. Ini lah tadi leadership clear. You must be clear. So ke mana harus kita 4D saya panggil: digitize, digital equipment, digital transformation, last sekali how to design your digital. Alright? Okay? Clear ke? Kalau clear tak clear sikit, let's go. Kalau clear tak clear, dia banyak benda ni kena belajar ni dalam sejam tapi tak apa, at least dapatlah sikit tentang leadership dan juga digitalization. Okay ya? Try C. Kalau clear C, clear boleh, C pun boleh. Cepat lah kan, maklumlah sekarang orang cepat dia. Bagus bagus. Oh, 10.3. Okay. Kita teruskan. C, alright. Okay. Ini yang saya nak katakan era digital for organizational development. Apa tu organization development dan apa itu organizational development? Ada dua benda perkara yang berbeza, tuan-tuan. Saya sebenarnya OD practitioner. Saya cuma nak share OD itu organisasi development, fokusan organisasi. Organizational development tentang perseorangan, individu. Di dalam organisasi dia ada organizational development. So bagaimana kita nak buat individu ke hadapan? Kena clear dia ada dua benda supaya anda clear ini tentang organisation. So pada dalam kita ni konteks era digital ni, kita nak ke organisation development, yes, tapi kita kena clear organisation. Pertama sekali kita kena clear tentang OD. So nanti siapa yang masuk dalam strategy planning Q2, saya akan terangkan sikit apa itu OD. Apa itu area OD, tentang collaborationnya, tentang talentnya, retentionnya, networknya. Okay, sebab tu kita kena faham tentang digital transformation. How to kita transform talent tu kepada digitalization. Ini dia. Kedua, digital communication. Sekarang banyak communication tentang TikTok, communication tentang marketing, ChatGPT, communication tentang business, apa tu lah, daripada WhatsApp, Instagram, macam-macam. Twitter pun dah hilang lah, Instagram ni budak muda sekarang Instagram, TikTok. So AI, dia ada generative AI. Kena belajar AI tu apa, generative AI tu apa. It takes time. Tapi kalau nak belajar, masuk AI Nation 2030 punya website, dia ada tentang pembelajaran online sedikit, tentang surface lah. Tapi kalau ada sikit pergi belajar generative AI lah, macam mana nak buat bisnes tu. Data protection. Data protection ni lah, kita punya data, data kita punya kerja, macam kita nak protect, kita kena simpan kat kita punya external hard disk. Saya ni boleh tak orang access, ada tak password. Dan last sekali, untuk organizational development, dia kena faham tentang cyber security. Yang ni lah 2028 ni, baik TikTok nanti ada cyber security. Pada sekarang ni scammer ni berlambak, tuan-tuan. Takut 997 kena clear, dia kena call 997. Yang mana yang kena lah scammer kan. Janganlah ramai yang kena scam. Data dia
saya belajar tu, kalau boleh handphone tu tutup ni. Tak tahu sebab apa, dia boleh, kalau ada orang nak scam you, dia boleh ambil semua tu daripada you punya sistem. Sebab apa, you buat handphone lah, account bank lah, semua ada dalam tu. So kalau nasib tak baik, you kena buat protector tu lah. Lagi yang mana iPhone tu, dia boleh touch dia dapat apa ni, touch dia, sentuh dia boleh dapat data lah. Itu semua kena be careful lah. Itulah dalam era digital ni, dia ada baik, dia ada kurang baik. Tapi kita kena belajar untuk membuat benda ni menjadi kebaikan kepada kita as a leader, ataupun business owner, ataupun organisasi kita. Okey, 2030 inilah saya kata ni, banyak company yang tak buat. So you kena sit down, align dengan 2030 digitalization, 2030 ambition, review balik. The leader must be review everything sebab kita 2030 ni. Contohnya by 2030 we will be the most trusted. Ini contoh lah. Industrial apa, derivative master, ini kita punya mission lah. Mission untuk 2030. Ini mission dia. Our mission is to make every customer interaction simple. So macam mana kita nak buat? Nak jual, saya ni pasal malam je. Dia pasal malam. Kita pakai digitalization sekarang. Pertama sekali QR code. Kan? Kalau tak ada QR code, orang dah tak buat duit dah. Dan you all nak tunggu duit. Orang tak beli lah kat tempat you. Macam tu contoh. Sekarang pasal malam dia ada, dia punya dashboard dah. Saya tengok dah. Dia ada sharp keluarkan feature 2, 6 tahun ni. Kalau kita buat kerja pasal malam tu, mobile tu, dah ada dah benda-benda AI. Nak tak nak, suka tak suka je. Tapi saya kata, nak tak nak, suka tak suka, you need to go. Right? Itulah saya. 10-29. Yang saya buat executive leadership, bukan saya nak mana lah konsata. So ada 1 minit lagi ni. Ada soalan tak? Okey, kita buka soalan. Ada yang nak bertanya ke? Silakan. Waktu saya ni bukan selalu kita dapat tau. Nak bertanya dia, nanti saya lupa buka kamera pula. Nanti sesi Dr. Hus hari Isnin ni, sesi Dr. Hus juga, untuk halal untuk hotel and resort. Hari Khamis juga doktor kan? Sekejap saya tengok. Kita ada 10 sesi lah sebenarnya semua. Yang strategic planning tu nanti 12 Mac. 12 Mac. So kita ada 5 Mac nanti. Dr. Saini juga. Yang ni MS 240041 halal for logistik. Untuk siapa-siapa kat sini ada bisnes logistik, boleh. Dia kadang kan doktor, halal ni orang ingat makanan je. Bukan. Definisi halal ni tuan-tuan dan puan, sebab hygiene and safety. Biasanya pergi kat Mekah halal forum, ramai yang nak kita punya servis di bawah logistik halal. Sebenarnya bukan logistik halal lah, logistik logo halal. Logo halal. Okey. Logo halal. So pada saya akan touch about logistik logo halal, MS 2400 part 1. Sebab apa? Kalau part 2 warehousing, kalau part 3 retail, kalau yang hotel tu 2600. Nanti hari Selasa ni, sebab kita akan Selasa, Khamis dan Jumaat. So minggu depan hari Selasa slot dengan Dr. Saini, MS 2610 halal untuk hotel and resort. Homestay sekali tak doktor? Homestay sekali. Homestay sekali. Okey, lepas tu hari Khamis halal for logistik. Okey, hari Jumaat tu AI sebenarnya dengan kos haluan power betul notebook KLM tu. Lepas tu nanti slot Dr. Saini 12 Mac pula. Slot yang keempat 12 Mac, strategic planning for quarter 2. Sebab kita dah nak masuk quarter 2 ni. Betul. Betul tu. Semua duk orang kata apa, duk main-main lagi. Kita ada 4 quarter Q1 dah nak habis dah. Apa you buat? Q2 dah nak ke mana? Ni government fund ni dah nak keluar dah.
Dia quarter one tahun ni relax doktor sebab puasa raya. Pakat duk relax, kenapa? Itulah. Itu tak apalah kan. Itu culture kita kena. Tapi janganlah kalau ikut culture sangat. Kita kena berubah lah. Activity change. Kita kena sustain. Okay, doktor boleh stop share ke? Masa sustain. Okay, so Muka saya handsome lah. baru besar sikit muka doktor, lagi handsome kat situ. Okay, so ada yang bertanya tentang sambil-sambil saya minta anda tulis kat ruangan komen tak apa yang anda dapat belajar daripada hari ini. Silakan, sambil-sambil kejap lagi saya baca ya. Okay, so ada yang bertanya tentang kongsi slide. So doktor boleh ke kongsikan slide? Boleh, nanti saya bagi dekat Puan Syairah. Admin okay, so nanti macam sesi yang sebelum ni juga, sebab kita nak yang hadir sahaja yang dapat lah. Jadi saya kongsikan nombor hotline kami, nombor admin kami. Tolong PM. Okay. Betul-betul, sebab kita takut orang ambil slide, kemudian dia terjemah yang lain. Betul. Selalu gitu. Ya, betul. Dan dia kata siapa yang buat tu doktor saya ni? Doktor saya kata, bila pula aku cakap macam ni? Selalu kira gitu. Dia tak masuk kelas tu kan. Dia tak hati-hati masuk je. session. Itu sebenarnya kita trainer ni kenapa kita protect memanglah modul tu is your copyright lah satu. Okay, dibuat. Tapi kita protect tu because of that lah. Kadang kita punya modul tu slide kita tu ringkas, tapi penjelasannya panjang. Yang masuk ke kelas akan faham. Macam tu. Okay, boleh saya tunggu komen. Hello, apa ni slow ni sepagi ni komen-komen ni. Saya dah nak keluar rotan ni. Kita ada kat sini. Miss Angie kata very interesting session, something new for me to learn. Thank you. Okay, lagi-lagi yang lain boleh tak bagi komen sikit apa yang anda pelajari hari ini. Sila sebelum kita tutup. Okay, Tuan Zuhairi bagus. Kepimpinan yang keterhadapan, AI, digitalization, online. 4D dia dapat. Okay, digitize, digital equipment, digital transformation and design. Dan juga rukun solat. Rukun solat berdiri betul, dan misi kena clear. Biasanya ringkas je kan, tapi kena clear. Dan rukun terakhir tu tertib, tiada jalan pintas. Okay, good. Lagi-lagi yang lain silakan. Mungkin dengan menulis tu doktor. Okay, Miss Angie, importance of understanding of digitalization. Memang penting sekarang kan doktor? Masing-masing nak kena tahu. Saya terhibur doktor jawab tadi, staff kena hantar yang baby boomers ke dinosaur ni pergi kelas. So saya pernah terima pelajar yang umur dekat 70 tahun belajar e-invoice. Tapi dia cakap kan, dia masuk kelas ni, saya tengok je ni, saya tak buat ni, saya tengok sebab saya nak faham. Itu pun bagus dah tu. Betul tak doktor? Kena faham. Tak payah nak buat kerana kita tak faham. Kemudian kita ada masalah dengan orang yang nak buat. Kita tak faham. Betul. Kena faham lah. Kalau tak dia rasa macam apalah staff ni duduk godek laptop tu tak habis-habis. Benda senang je kan cik, padahal dia tak masuk kelas, dia tak tahu. Bila dia masuk kelas, dia akan lebih nampak lagi lah. Dia akan lebih nampak lagi. Alright. Flexible, betul. Okay, kita ada kat sini Miss Janice kata leadership was a great learning. Thanks a lot Dr. Hus. Alright, okay. So itu sahaja untuk sesi kita. Yang berada dekat Zoom tolong mohon tunggu ya. Okay, tunggu dulu sebab kita nak buat sesi ambil gambar dulu. Okay, yang berada di live, thank you for coming and sharing this session juga. Yang baru tengok selepas pada sesi hari ni pun boleh teruskan je, tengok je sesi ini. Saya akan siapkan closing kita yang mana menunjukkan sesi kita akan datang lah.